Hai korang, jumpa lagi. Hari ni Mak Dia nak makan sedikit masakan rumahan yang Mak Mok Dia masak. Hari ni Mak Mok Dia masak sambal ikan bilis petai. Kita ambil sambal ikan bilis petai. Lepas tu kita ada kacang bendi rebus dan juga telur dadah. Jemput makan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Makan. Telur dadah. Sambal bilis petai. Makan. Cili tu. Alhamdulillah. Bye.